Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ni berkenaan cara kita melekat stiker mozaik ataupun marble stiker yang aku buat video semalam, video unboxing ingat lagi kalau yang belum lagi tonton video tu boleh tonton dekat saluran Okey, ini dia semalamnya unboxing barang stiker mozaik hari ni aku nak buat nak tunjukkanlah cara nak melekat stiker ni dekat dinding ni. Caranya jadi agak senang sajalah. Tapi kita bersihkan dulu dinding ni sebelum melekat supaya gamnya dia lekat dekat. Nanti aku dah bersihkan dinding dia lah. Jadi kalau anda tak bersihkan, tolong bersihkan dulu bahagian tempat yang anda nak lekat stiker tiles ni. Okey, jom kita DIY bahagian belakang. Semalam aku dah pun buat tanda, bahagian yang aku nak lekat 4 segi ni untuk kita punya view untuk kamera. Jadi kalau dekat rumah tak payah tanda lah. Kalau nak buat untuk video tu tanda lah untuk skrin dia berapa besar. Kalau untuk hall ke untuk ruang tamu ke main lekat saja. Okey, mari aku tunjukkan caranya. Aku kena alihkan kerusi baru senang sikit nak kerja. Okey, ni stiker dia 30 kali 60. 30 sini, 60 dia panjang dia. Jadi aku nak lekat macam ni sajalah. Lekat macam ni saja. Okey, bahagian ni buka bahagian belakang ni. Stiker dia tarik saja. Yang ni dia senang sikit lah. Okey, kita lekat sini. Yang pertama, senang dia lekat. Cantik dia lekat. Memang dia lekat kuat. Sebab gam dia rapat. Okey guys, dah pun lekat semuanya. Sekarang kita ambil ketan minyak tadi yang kita buka, kita gosok saja. Tengok mana-mana yang tak sekata tu, kita gosok, biarkan dia sekat. Dia lekat nantuk. Nantuk tu. Okey, dah. Okey. Okey guys, aku order 16. Sekarang ni dah lekat semua. Okey, cantik kan? Sekarang baru nampak cantik sikit. Kalau dulu dia terang sangat belakang ni. Sekarang memang cun lah. Memang cantik. Dia punya stiker pun nampak cantik. Okey, dia adalah timbul sikit sini. Ni dia naik sikit tapi tak apa, tak berapa perasan. Dia nampak cantik dan juga untuk mereka yang nak buat dekorasi dekat rumah. Homestay, rumah pejabat, terdapat pelbagai design jadi boleh pilih dekat sini ataupun dekat bawah. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.